Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya nak tunjukkan sedikit kepada anda perbezaan di antara dua model ni. Anda nampak kat sini kan? Ada model pakai OpenAI yang color hitam ni, hitam putih ni dan juga color biru putih ni. Apa beza dua model ini sebenarnya? Okey. So, yang ini adalah model chat completion ataupun model lama yang biasanya kita akan pakai yang tidak memerlukan function untuk AI knowledge base, function untuk web search. So, kita akan pakai model ini sahaja. Tapi kalau selalunya dalam kebanyakan kes kita akan menggunakan model OpenAI Respond. Kalau yang color biru putih ni adalah OpenAI Respond, di mana dia ada capability untuk dia search dekat dalam website dan juga dia search dekat dalam file knowledge base yang kita upload dekat bahagian sini nanti. Okay, so kalau anda tengok dekat dalam setting ni, kita tengok yang biasa dulu, model dia kita boleh adjust dekat sini. OpenAI Chat Completion ini, okay, anda boleh select yang ini ataupun anda boleh pakai OpenAI Response. So yang lain X ni apa semua, Cloud ni, Gemini dengan Grok ni tak perlu tengok lah. Saya pun tak pernah pakai sebenarnya kan. Dia punya API. So tak perlulah nak tengok lagi. Okay, kita tengok dua ni sahaja dahulu. Kalau kita pakai OpenAI Chat Completion ini, dia akan ada macam ni. Dia ada parameters ini sahaja. Tapi kalau kita pakai OpenAI Response, okay, dia ada satu lagi kat sini, tools. OpenAI Response, XAI Response. So dua benda lah. Dua benda ni boleh pakai. XAI Response pun kita boleh pakai juga benda ni. Cuma saya tak pernah pakai lagi dia punya ni. So, bila kita adjust, anda perlu make sure lah yang ini ada tukar kepada GPT 4.1 mini. Yang ni. 4.1 mini lah. Kalau pakai 4.1 ni agak mahal sedikit. Kalau nak pakai GPT-5 lagi mahal lah dia punya ni. So, paling murah dan paling okey biasanya saya akan pakai GPT 4.1 mini. Okey, yang itu pun dah cukup okey dah sebenarnya untuk use case dalam sales bot yang kita nak buat ini. So, bila kita pakai OpenAI Respond ini, dia akan ada tools dekat sini. So, bila kita klik kat sini, nampak dekat sini, kita boleh connectkan dia dengan MCP servers, kita boleh connectkan dia dengan AI knowledge base, OpenAI Response, dan juga kita boleh connect dengan web search. So, kalau kita only work if the model support these features. Saya rasa 4.1 tak support, 4.1 mini tak support, tapi 4.1 dia support untuk web search. Tapi anda boleh cuba dulu web search, and then bila kita toggle on kan dia search only in this domain. So kita boleh kita boleh suruh dia, instruct dia untuk search dekat domain yang mana sahaja, seafoodchatbot.com, seafoodchatbot.bca.my.com dan sebagainya. Kita suruh dia tengok dalam tu je, jangan tengok tempat lain. So which is sangat powerful bila kita gunakan benda ini, dan juga untuk produk-produk yang terlalu banyak dia punya information yang AI perlu tahu ke apa semua ke, kita boleh juga masukkan dia dekat dalam web search ni, selain daripada kita masukkan dekat dalam AI knowledge base. Tapi selalunya saya akan pakai AI knowledge base lah. Kat sini KB ni kita akan masukkan kat sini. Nanti saya akan ajar macam mana kita nak uploadkan AI knowledge base ini. So and then parameters ini macam biasa sama kita akan pakai dekat precise dia punya ni. Okay, alright. So itulah dia perbezaan di antara OpenAI yang color biru dan juga color hitam tu. So yang inilah macam ni. Ni saya pakai apa? After sale. Boleh lah kita pakai je lah yang macam ni. Dia anda ubah lah, anda punya sendiri macam mana kan nak ubah yang ni. By default saya pakai OpenAI Chat Completion saja, tapi anda boleh ubah lah kepada OpenAI Response juga untuk after sale punya AI agent. Alright. So, itu saja dalam video kali ini. Saya nak tunjukkan je model perbezaan ini dan apa capabilities AI agent yang kita boleh ada dekat dalam chatbot kita ni. Menarik kan? Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.